Bersama dengan saya, seorang pelajar Akademi Al-Quran Al-Hadi dan juga seorang pengurus ataupun penyelia Masjid Lama Kampung Baru Kerteh. Abang awang kita. Apa khabar? Alhamdulillah. Dan juga Adik Rais, seorang pelajar Akademi Al-Quran Al-Hadi. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Okay, baik. Bersama ni kita nak membudayakan Al-Quran. Kita baca surah At-Tin, boleh? InsyaAllah. Jadi kita nak Adik Rais baca murattal surah At-Tin. Alhamdulillah dengan taranum nahawan yang penuh menjiwai. InsyaAllah kita dengarkan. Okey, saya baca, Adik Rais menyambung. Okey. Abang nak baca tak? Silakan insya-Allah. Dia abang ni tak membaca pasal dia bakat dia pendam dulu. Dia pendang dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين الله وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله أليس الله بأحكم الحاكمين ما شاء الله صدق الله العظيم. Masya Allah, berbakat besar sungguh Abang Awang kita dengar. Jadi seorang warga Kerteh Abang Awang. Jadi kita nak gilakan Adik Rais ni menjadi seorang mungkin kita nak jumpa orang-orang yang ada berbakat ni bukan senang. Macam contoh dia ada suara bacaan Al-Quran boleh digilap. Mungkin dan Adik Rais juga seorang penghafal Al-Quran katanya kan. Dan orang macam ni lah insya-Allah kita nak cari ramai lagi warga Kerteh. Jadi insya-Allah abang-abang boleh sedikit kita nak cari bakat-bakat. InsyaAllah kita kena cari lagi, kita gilak bakat anak-anak insya-Allah. Kampung Kerteh ni. Di kawasan Kerteh. InsyaAllah jangan lupa untuk boleh mengikuti Akademi Al-Quran Al-Hadi. InsyaAllah jangan lupa follow dan juga share video ini. Moga-moga boleh sama-sama dapat manfaat. InsyaAllah jom belajar Al-Quran dan taranum Al-Quran menjiwai diri kita di Akademi Al-Quran Al-Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.